Bila saya kata bar je, mula tasbih 3 kali. Tasbih ingat tu, sin, ba, ha, alif. Nanti dulu. Imam sunat membaca ayat tasbih tahiyat dengan tartil. Sekira-kira makmum di belakangnya yang lambat bacaan selesai membaca, baru dia pergi i'tidal. Contohlah, imam sunat Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Sami'allahu liman hamidah. Itu tertib imam. Dia tak boleh buat Allahu Akbar, Subhanallah azim, Subhanallah. Tak boleh. Imam tidak batal, tetapi tertib jadi imam. Dalam kitab Majmu' tu sebut terang-terang. Okey, tengok praktikal. Kita buat praktikal. Saya jadi imam, tuan-tuan perempuan jadi makmum. Tapi tak payahlah rokok ya. Bila saya kata bar je, mula tasbih 3 kali. Tasbih ingat tu, sin, ba, ha, alif. Nanti dulu. Sin, ba, ha, alif. Jadi jangan sebut subhana. Sebut ni. Ni. Kemudian rabbiyal azim. Al azim tu al azim. Ni bagi bawah, ni atas, ni pendek ni. Ni ya mati ni, baru mim bagi bawah. Jangan sebut azim wa bihamdih. Azimi wa bihamdih. Jadi paling laju tasbih rokok untuk tartil ialah pergi muka surat 199 melopong. Jadi sebenarnya bila Ustaz semak kitab-kitab fiqh Syafi'i yang lain ni, dia bukan Quran saja. Tahiyat, tasbih semua kena sunat tartil. Sebab kan nak khusyuk tu kan kena faham. Jadi kalau baca laju dia tak sempat. Jadi paling laju Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Tu paling laju. Barulah yang kita sebut tu tasbih yang disyariatkan. Kalau kita sebut Subhana rabbil azim wa bihamdihi, Subhana rabbil azim, itu bukan tasbih yang disyariatkan. Ini dia yang disyariatkan ni. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ini yang disyariatkan. Itu bunyinya.